Pada awal abad ke-19, angin perubahan mula bertiup di Asia Tenggara. Di Empayar British semakin meluaskan. Pengaruhnya dari India bimbang akan ancaman dari timur. Di sana berdiri gagah kerajaan Kaubong di Burma, kini dinamakan sebagai Myanmar, yang berusaha mempertahankan wilayahnya daripada sebarang pencerobohan. Ketegangan mula memuncak apabila tentera Burma mara ke sempadan timur Laut India. British melihat tindakan itu sebagai ancaman langsung kepada keselamatan empayar mereka. Berani betul Burma menyerang kawasan sempadan India. Jika dibiarkan, kawasan jajahan kita akan terjejas. Mereka ingin menakluki wilayah Assam, Arakan dan Manipur. Kita kena serang mereka supaya mereka berhenti mengganggu kawasan yang sangat penting untuk kita. Maka, pada tahun 1824, perang pun meletus. Dua kuasa besar bertembung, satu dengan cita-cita imperialisme, satu lagi dengan semangat mempertahankan tanah air. Jangan ganggu penduduk Arakan. Arakan ini hak milik nenek moyang kami, bukan kamu, British. Selama 2 tahun, medan perang menyaksikan pertumpahan darah dan penderitaan. Tentera British lengkap dengan senjata moden dan sokongan logistik dari India mara ke wilayah Burma. Hapuskan semua mereka. Tentera Burma walaupun berani dan bersemangat, mula kehilangan kekuatan akibat tekanan yang berterusan. Tolong. Akhirnya, pada tahun 1826, Burma terpaksa mengakui kekalahannya. Di sebuah kampung kecil bernama Yandabo, satu perjanjian telah ditandatangani. Kalau kamu semua ingin menamatkan peperangan ini, kita perlu membuat satu perjanjian. Perjanjian Yandabo 1826. Baiklah, apa isi kandungannya? Perjanjian Yandabo menjadi titik tolak sejarah. Burma dipaksa menyerahkan wilayah Arakan dan Tanah Serim, mengiktiraf kemerdekaan negeri-negeri seperti Assam dan Manipur serta membayar pampasan perang yang besar. Artikel 1. Kedamaian dan persahabatan kekal. Artikel 1. Kedamaian dan persahabatan kekal. Kita kena berdamai. Burma tidak boleh berbuat suka hati kepada British. Kami akan memantau kalian. Apa boleh buat? Kamu yang kalah. Kami memang kalah, tapi perlukah kami akur akan dasar yang kamu perlu buat nanti? Berkuranglah kuasa politik dinasti Kaum. Artikel 2. Penarikan tentera British dari wilayah Ava. Artikel 2. Penarikan tentera British dari wilayah Ava. Kami akan keluarkan pegawai British di Ava supaya lebih menguntungkan kami kerana masih mengekalkan pengaruh melalui pegawai dan rangkaian perdagangan tanpa perlu menanggung kos pentadbiran ketenteraan yang besar demi menguasai ekonomi Burma secara langsung. Tapi kami perlu bergantung kepada kalian. Ekonomi dan ketenteraan kami lemah disebabkan peperangan itu. Artikel 3. Penyerahan wilayah Assam, Manipur, Arakan dan Tanah Serim. Artikel 3. Penyerahan Assam, Manipur, Arakan dan Tanah Serim. Wilayah-wilayah ini akan menjadi milik British. Wilayah ini adalah benteng pertahanan yang strategik untuk India dan laluan perdagangan juga strategik. Wilayah ini dapat meningkatkan keuntungan perdagangan SFTI. Tapi, wilayah ini milik kami. Wilayah ini punca ekonomi empayar Kaum. Sudahlah kami banyak kerugian daripada peperangan ini. Artikel 4. Pembebasan tawanan British. Artikel 4. Pembebasan tawanan British. Semua orang British dalam tawanan kamu perlu dilepaskan. Tentera dan pegawai kami perlu dikembalikan kepada kami dengan selamat dan sempurna. Kamu tiada hak lagi untuk menawan mereka sebab kamu kalah. Baiklah, kami akan lepaskan tentera dan pegawai kalian yang kami tahan. Tiada apa lagi yang boleh kami tawas kerana kerajaan kami sudah sangat lemah. Artikel 5. Penghantaran wakil Myanmar ke British India. Artikel 5. Penghantaran wakil Myanmar ke British India. Burma perlu menghantar wakil ke India dan sentiasa melaporkan semua keputusan diplomatik yang dibuat di Burma untuk mendapatkan pengesahan daripada British. Kenapa harus meminta kebenaran daripada kalian? Kami boleh menetapkan keputusan diplomatik kami sendiri. Perkara ini menghilangkan kuasa Kaum. Artikel 6. Penarikan tentera British dari wilayah Myanmar. Artikel 6. Penarikan tentera British dari wilayah Myanmar. Semua tentera British di Myanmar kami bawa balik ke India. Tiada lagi tentera British di Myanmar. Kos ketenteraan terlalu tinggi dan mahal lagi lepas perang yang ini. Banyak sekali kerugian akibat kemusnahan dan kematian.
Kuasa ketenteraan di wilayah Myanmar saat ini sangat lemah. Bagaimana keselamatan kami terjamin jika tentera British tiada di wilayah ini? Artikel 7, pembebasan tahanan perang dan penghantaran pulang tahanan. Artikel 7, pembebasan tahanan perang dan penghantaran pulang tahanan. Semua tahanan perang yang kalian tahan perlu dibebaskan dan kami akan bawa mereka balik ke India dengan selamat dan kami akan menghantar mereka pulang dengan kapal kami. Ini membebankan kami untuk mengurus pemulihan sosial dan ekonomi selepas perang tanpa sumber yang mencukupi. Kami kekurangan tenaga untuk memulihkan ekonomi dan sosial Burma saat ini. Artikel 8, pembayaran papasan perang. Artikel ke-8, pembayaran papasan perang bagi pihak syarikat India Timur Inggeris. Kami kini menguruskan harta awam di Arakan dan Tanah Serim. Mana-mana aset awam yang dirampas adalah untuk dijual bagi menampung ganti rugi perang. Kerajaan Burma perlu membayar 1 juta sterling bagi pampasan perang. Aset kerajaan kami dijual dan kami juga perlu membayar 10 juta rupiah sebagai ganti rugi. Ini membebankan rakyat. Artikel 9, penempatan residen British di Ava. Penempatan residen British di Ava. Setiap satu masa, kami pihak British akan menempatkan seorang residen di Ava untuk mengawal tadbir urus politik Burma, penguasaan perdagangan, ekonomi, memastikan kepatuhan perjanjian ini dan banyak lagi. Hilanglah kuasa kerajaan dinasti Kambang akibat wujudnya residen ini. Kuranglah kuasa-kuasa pembesar dan kerajaan kami. Sampai begitu sekali. Artikel 10, penetapan sempadan wilayah Burma dan British India. Artikel ke-10, penetapan sempadan wilayah Burma dan British India. Burma perlu menyerahkan Arakan, Assam, Manipur dan Tanah Serim kepada British. Sempadan bermula dari kawasan Assam di timur laut India melalui Manipur dan Chachar Hill, turun ke Arakan di pantai barat dan berakhir di Tanah Serim Selatan. Semakin kecil kawasan kami ni British, malah kawasan kamu pula yang semakin luas. Habislah kawasan pertanian subur dan laluan perdagangan strategik kami. Artikel 11, jaminan keamanan dan penamatan perang muktamad. Artikel ke-11, jaminan keamanan dan penamatan perang muktamad. Istana Ava dinasti Kambang dengan British East Indian Company wajib berdamai dan memutuskan serta-merta pemusuhan. Pelanggaran mana-mana syarat akan dianggap sebagai ancaman kepada kami. Baiklah, nampaknya kami dinasti Kambang telah diikat dan dikawal dari segi diplomatik melalui perjanjian yang kalian cipta ini. Perjanjian Yenabo 1826 menamatkan Perang Inggeris-Burma pertama dan menjadi titik perubahan besar di Asia Tenggara. Bagi Burma, perjanjian ini membawa kemerosotan kedaulatan, kehilangan wilayah strategi dan kehilangan sumber ekonomi serta menimbulkan pertembungan nilai Timur Barat yang menanam benih nasionalisme. Bagi British pula, perjanjian ini membuka peluang mengukuhkan empayar. Kawalan ke atas wilayah Arakan dan Tanah Serim memperkuat pertahanan, perdagangan dan pengaruh budaya. Penyebaran pendidikan Inggeris membantu membentuk masyarakat yang menyokong imperialisme. Perjanjian Yenabo menunjukkan bagaimana satu dokumen boleh mengubah identiti bangsa, struktur kuasa dan sejarah moden Asia Tenggara. Kandungan atau 11 artikel yang sudah dipertontonkan sebentar tadi merupakan perjanjian Yenabo 1826 yang memberi impak kepada pihak Myanmar dan British.